Assalamualaikum, saya Syamudin Rasudin. Waalaikumsalam. Seruk dah 2 tahun. Minum air hidrogen ni dah masuk 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Alhamdulillah ada perubahan. Perubahan macam mana tu? Dah boleh melangkah sikit. Alhamdulillah. Lagi? Bolehlah melangkah sikit. Rasa ringan sikit kepala. Tidak pandai jadi macam mana? Berat kat dia nak jalan tak boleh. Oh. Boleh nak jalan. Minum air ni dia rasa kat kepala tu rasa macam mana? Dia macam aktif balik lah otak. Oh, aktif. Kali tu dah lama dah belah kanan ni tak rasa apa kata tak rasa dah belah kanan ni lama dah. Ni dia rasa macam mana? Ada macam rasa balik Oh. Dia rasa pening balik. Tidak mati macam dia mati lah. Ni ada rasa pening, ada rasa tidak balik. Lagi banyak ada tu rasa. Berapa persen perubahan? Banyak kat lah. Dari 50% ada tak? Ada. 50% tu ada. Baru 3 minggu. Alhamdulillah, terima kasih.